sejahtera. What up, I'm Maudi. So welcome back to my YouTube channel, gang. Okay, nyamuk ni. Konten aku kali ni adalah berkenaan tentang aku nak pergi tukar rim tayar. Aku nak pakai macam biasalah, konten ni macam biasa. Tapi kali ni dia lain dari yang lain sikit. Sebab kan selalu tukar kan dekat YS Field Puncak lah kan, kedai member aku tu. So sekarang ni aku tukar dekat kaki motor, minta dia orang tolong tukar kan. And then sebabnya aku tak boleh pergi sampai ke Puncak Alang, sebab kan kejap lagi dalam tengah hari macam tu aku nak kena pergi ke KLIA. Sebabkan aku ada nak kena hantar ibunda dan ayahanda saya, dia orang ada pergi bercuti lah. So jadinya saya tak boleh nak pergi jauh sangat sampai Puncak Alang. Jalan tu jauh sebenarnya kalau nak pergi, semata-mata kan untuk tukar tayar and rim. Macam biasalah tu, rim Razor RP10X dan juga tayar Hankook Ventus TD. So sebenarnya dalam hari ni Selasa, hari Ahad ni aku masuk ke Lita Sepang. Tapi sebenarnya masuk untuk kaprik dia sebenarnya. Tapi sebabkan tayar ni aku tinggal agak lama, aku tak tahu dalam berapa bulan lah, dalam 3 bulan macam tu. So orang kata tayar semi-slick ni tak boleh tinggal lama sangat. Kalau boleh lah, kalau boleh. So jadinya untuk penjagaan dia tu kalau boleh jagalah. Okay. So okay guys, macam biasa aku nak gerak, kita ke kaki motor Kelang. So macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, komen dan share. Subscribe gratis, mantap. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita nak gerak daripada rumah aku. So okay gang, sekarang ni apa nama, sebenarnya untuk penjagaan tayar ni, tak silap aku, untuk nak jaga tayar ni kau kena, kalau boleh jangan tinggalkan terlalu lama. Sebab tayar ni kalau kau tinggalkan lama, sekejap dia silau, kau tinggalkan lama, nanti lama-lama dia akan crack tayar tu. So nak kena jaga sikit dari segi dia punya penjagaan dia. Okay, sekejap. Kadang-kadang orang luar ni bawa dekat kawasan kampung Mauk ni, bawa laju kan. Malam jalan depan rumah ni baru nak buka. So okay, itu antara salah satu penjagaan dia. Lepas satu lagi tak silap aku, dia orang kata macam kalau nak jaga tayar ni, jangan bagi tayar tu asing tau. Faham tak? Maknanya macam sekarang ni aku tayar dengan rim dah sekali. Okay, tapi macam kalau boleh kawan aku yang ada tayar lah beritahu, jangan biarkan tayar tu lama, lepas tu tayar tu macam tak ada dengan rim. Maknanya tayar semata-mata tayar je. So lama-lama dia boleh dekat bibir tu dia akan boleh crack sebab tengok pada jenis tayar dan profil tayar dan compound dia bagai. Macam Hankook Ventus TD ni, sidewall dia keras. Dia sebenarnya keras tapi dia tak macam dulu aku pakai Deo9 dulu. Deo9 dulu lembut geng. So jadinya macam Deo9 tu penjagaan dia lagi leceh. Tapi sama je, Ventus TD tu pun sama juga. Cuma ni bila kau beli tayar mahal ni, tayar ni aku beli je guys. Dulu masa aku buat konten, orang banyak tembak, oh ni sponsor. Demi Allah sebenarnya aku beli. So jadinya bila kita beli ni, beli tayar mahal sebiji sampai 590-600 lah sebiji, saiz 15 inci tau. So jadinya macam bila crack tu sayang kalau tayar mahal ni kau beli, tayar tu habis, tak ada hal, kau berhati kau pakai. Okay, so itulah aku sebenarnya pun nak cerita juga macam mana aku boleh terlibat dengan beli tayar semi-slick ni kan. Okay, sebenarnya dulu aku tak minat pun tayar semi-slick ni. Orang anggap tayar ni macam membazir lah. Baik beli tayar yang tahan lama. Sebab saya tayar semi-slick ni dia cepat habis. Kau akan tahu dia cepat habis. So jadinya sekarang ni macam mana aku boleh terlibat adalah sebab bila kau dah kena sekali, kau akan rasa macam gian dia tu. Macam dulu sebenarnya masa mula-mula aku pakai AD09 lah, Advaniova AD09 Yokohama. Tayar tu aku dah steam. Lepas lama-lama kau nak lebih sampai kau rasa kau nak teringin nak pakai tayar full slick. Kau faham tak? Full slick. So
Itulah aku rasa. Tapi full slip tu bahaya lah kalau pakai atas jalan. Sebab tayar tu kan dia tak ada bunga, tak ada longkang langsung. So kalau hujan ke apa, memang akan pusing kalau hujan sikit, tak silap saya. Okay, so itulah aku rasa tanpa membuang masa, jom lah kita pergi kaki motor. Aku pun mata tengah tak ni, aku nak pakai aimo sekejap. Apa-apa nanti je guys. Bye. Okay geng, so awak dah sampai dah di kaki motor Cawangan Kelang, Bukit Rajah. Okay, so ni dia. Kira awak awal, cumanya ada customer lagi awal dengan Alphard ni. Sebab kaki motor ni kalau korang datang awal, boleh check in dulu. Tapi nak lagi best, awak akan letak beberapa tim kaki motor Cawangan Kelang lah, untuk kalau korang nak datang terus beli apa kan. Tapi kalau nak lagi best ni, kalau korang dah tahu barang tu barang apa. Okay, contohlah kau kontak Alip kan, Alip tengah kemas sekejap. Okay, so korang je Alip. So kau kata kau nak adjustable kan, kau bincang-bincang dengan Alip. Lepas tu deal. Lepas tu terus datang, terus tukar. Lip, kena depo je Lip kalau orang secara online contact kau. Contohlah macam aku kan, kita tak kenal. Lepas aku contact kau, aku nak beli adjustable, besok tu aku kata nak datang, aku perlu depo ke tak payah datang terus? Okay. Kalau boleh lah. So kalau korang tanya awak, kalau macam awak selalu kalau awak datang kaki motor, memang benda tu awak dah confirm. Macam aku selalu aku depo dulu. Selalu dia minta 50% lah. Sebab macam betul kan Alik cakap tadi, aku rasa korang tak dengar. Okay, contohlah ada 2 orang nak adjustable yang sama. Contohlah 01 700 plus macam awak, 700 plus dah lah rare, tak banyak sangat keluaran kan, contoh. So untuk main VGT hanya ada satu je tertinggal dekat dia punya kedai. Tapi sebenarnya stok ada je kat kaki motor Cawangan lain kan. Tapi cumanya kalau contoh korang, 2 orang nak sama adjustable tapi hanya ada satu je. So berebut. So kalau boleh, buy deposit lah. Okay, so ni dia kaki motor Cawangan Kelang. Macam biasa lah. Ni pun banyak juga awak datang kat sini. Macam yang awak nak pakai sekarang ni adalah rim Razor. Okay, so ada kat dalam ni sebenarnya aku nak tengok tau, rim Razor RP10X yang colour lain. Sebab aku macam berminat, tapi yang ni aku tak jual lah. Aku rasa mungkin aku nak jual yang ni. Tapi ni projek yang tak confirm lagi lah. Okay. Oh ni uncle lama ni. Uncle Okay, so kita tahu biasa ni. Okay, aku nak masuk alam. Macam biasa lah, so tanya dekat Poji Poji baru angkat Myvi kan. Poji baru angkat Myvi. Okay, cantik tak Myvi Gen 1, Gen 2, Gen 3 kan. Jadi aku nak bergambar jap. Macam cun pula. Okay, lepas tu yang ni coil plug baru tau, brand Surpass. Macam mana sebutan ni? Saya lidah Jawa ke? Okay, so yang ni sebenarnya adalah coil plug racing lah. So sekejap gini aku nak tengok. Okay, sebab aku nak beli, aku belum ada rezeki. Tapi aku nak tengok dulu coil plug tu. Sebab sekarang ni bulan 1, nanti raya ada bonus nanti. Raya ada bonus. Kau lah. Privacy kan. Okay, so masuk ni. So lah, seperti kita nampak, kalau kau datang masuk belah kanan, kau akan nampak rim Razor kan. Tapi tak silap aku, yang ni saiz yang besar, tapi yang lagi banyak dekat atas. Okay, so rim yang aku sama model iaitu RP10X. So yang ni geng. Okay, so yang ni saiz dia 16. Ni 16. PCD 100 4 lubang. So Myvi, Honda Jazz, Vios, apa lagi yang sesuai lah. Okay, aku punya ni. Tapi masa tu aku berbelah lagi kan, sama ada aku nak hitam ataupun yang ni, macam grey, metal grey macam tu kan. Sebab ni dulu lah, tahun 2021 masa kot. Aku lupa lagi aku beli bila. Lama. 2021 tak silap aku pakai rim Racer ni. Okay, so lepas tu, masa tu tak silap aku warna brown paling steam lah. Tapi sebab masa tu warna brown ni aku rasa macam tak ada stok pula masa tu geng. Kan ni dia macam warna
apa, keperang-perangan sikit. Yang ni rare. Yang ni tak silap aku untuk saiz besar je. Tak silap aku, yang ni 15 inci ada keluaran Tak ada, kali ni tak ada kan. Sebab masa tu yang ni dia kira macam rare. Cantik, kalau korang tanya aku cantik color ni. Okay. Yang ni kalau korang tanya aku macam mana aku nak cakap yang ni rim-rim yang design macam ni, kalau korang tanya aku dia macam kereta konti masuk cun kan. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau JDM nak masuk kan. Cumanya kalau budak-budak sekarang pun, geng-geng konti pun, macam aku tengok Abang Pekin Ibrahim kan, dia lah yang menjadikan satu fenomena kereta konti pakai rim JDM. Contoh kan. So tu dia macam ni. Okay, cun lah. Sebenarnya Razor ni dia bukan satu je macam orang fikir. Razor kan ada RP10X je, padahal Razor ada banyak model. Macam ni 15 inci ada, sekejap lagi naik atas. Okay. Yang ni wiper pun ada. Pia ni bukan brand cakiak tu kan. Pia ni brand wiper yang bagus tau. Kalau orang tanya kan, bro pakai wiper tu Pia. Kalau orang lama dengar Pia ni kira kau power lah. Okay, so jom kita tengok belakang. Ada kat sini. Kita jaga privacy customer lah kalau boleh. Okay, so jom. Yang ni adjustable. Yang ni minyak hitam. Okay, sebenarnya motul kalau tengok motul, kalau tengok konten saya teringin nak pakai minyak motul sebenarnya. Macam dulu aku dah banyak brand aku pakai. Pro 2, Liqui Moly. Sekarang ni insyaAllah on the way Manol. Okay, lepas tu macam-macam lah brand keluaran Bumi Putra aku dah pakai. So macam-macam aku dah rasa kan. Tapi motul ni aku tinggi nak pakai. Okay, so ni dekat kaki motor ni yang best dia jual untuk Pro 2 yang pendek. Ni pendek tau. So kalau kereta yang low weight macam Myvi G3, G3 FL, aku tak faham kenapa dia orang punya engineer buat oil filter ni kat bawah. So kalau kita main low weight takut benda ni. So tu dia. Ni pun brand Works pun ada. Works pun ada yang pendek, ada yang panjang. Ni Works. So kat sini semua aku dah minta izin ni kan. Korang jangan mana-mana pegang, kena minta izin dia orang kalau datang. Okay. So ui, ini JDM geng. Ui, cantik lah kan. Boleh masuk ke Myvi? Boleh masuk Myvi? Oh, baik geng. Kau nampak benda ni macam ni, dalam dia ada spring tau. Sebenarnya ini adalah untuk aku malah nak cerita lebih lah. Pia boleh sponsor. Tak ada. Ini aku beli geng. Okay. So ni Liqui Moly. Yang ni dia ada ni apa nak, oil filter ATF cooler. Ni bagus ni. Ni bagus geng. Korang kalau kereta macam kereta turbo ke lagi-lagi macam yang pakai gearbox CVT dia orang pun ada keluarkan CVT cooler. So korang pakai lah kalau boleh. Bukan aku nak racun apa, tapi CVT punya gearbox dalam dia belt macam tu kan, lepas tu panas. Review benda baru. Aku tengok ada spring buffer. Kan? Baik. Okay, aku tak tahu sebenarnya apa. Sebab aku tengok hari tu kau makan lu. Makan lu. Tak. Chào saya Chenglong, saya sauan. Tak, sebab saya perasan pasal yang spring buffer, betul nama dia? Okay, tak silap aku benda. Okay, spring buffer. Ni bagus ni. Aduh, rindu betul aku ni. Selalu banyak buat. Okay, so ni Alip bagi kat saya. Oh, keluaran Ultra Racing. Yes, Ultra Racing. Ultra Racing. Okay. So nama dia ni spring buffer. Okay, yang ni kita tak ada tunjuk brand apa So normal dulu orang pakai macam ni. Ni yang dulu. Okay. Aku dapat tengok, aku belajar benda ni sebab masa kaki motor Kelang aku follow dia orang. Dia orang ada post, ada Myvi G3 FL warna putih. Pasang. Okay, lepas tu aku cakap, weh, apa benda siap benda ni? Adakah benda ni untuk bagi spring tu strong lagi ke? Ataupun macam mana? Okay, benda ni macam ni. Dia bukan besar macam ni. Dia kecil kan? Sekejap lagi tengok. Kecil macam tu Okay, tapi dia punya kebaikan dia, ni antara dia. Dia improve handling stability. Ni baru baca long lasting,
Enhanced braking. Ui, banyak juga dia punya ni. Tengok jap dia punya lip. Satu kotak datang berapa lip? 4 biji. So kalau nak pasang depan belakang kena ambil 2. Kalau nak pasang depan belakang kena ambil 2 kotak. Oh, sebab dia dia tak boleh satu spring satu je. Tak boleh. Tak boleh Oh lah. Ringan je lah Nat. Sorry geng. Termaki. Ringan. Macam mana aku nak ni berapa minit ni? Oi. So aku tak boleh nak lambung-lambung sangat tapi ringan geng. So. Ringan. Tak, aku tak tahu macam tu ringan lip. So macam tu je. Tak, aku ingat benda ni besi yang berat tau. So maknanya benda ni macam tapi kalau orang yang pakai adjustable boleh pasang Boleh. Oh, boleh juga. Side. Menarik siap sebab aku rasa aku tengok konten kaki motor Kelang Bukit Raja kan. Dia orang pasang kat spring. Aku rasa benda ni besi sangat ni, takkan pakai cap-cakap ni kan. Rupanya benda ni dia ringan geng. Kau tengok aku yang aku tak tahu macam mana nak buat. Takkan nak tunjuk kat kereta BM kan. Aku tak tahu. Tu kan dia. Gila lah, ni besar Ini BM Honda City kau nak masuk ni kau fikir tak muat ni kalau Honda City nak masuk kan. Tak lah, kita orang gurau-gurau geng. Ada member kita orang pakai Honda City. Dia orang cerita dengan saya geng, cocok BM. Saya pun jeng kepala. Saya bukan nak kutuk tapi member saya tu memang saya layak untuk kutuk lah. Dia cerita dengan saya, Honda City aku kerja BM. Sebabkan lubang je pecah aku punya enjin. Apa benda lah weh. Sorry lah. So yang ni adalah lock nut racer. Ini yang sekarang aku pakai. Aku nak try dengan dia orang. Berapa dia orang boleh bagi aku harga. Tu yang best kat kaki motor ni. Kau boleh borak. Dia macam ni. Aku rasa dulu aku pernah tunjuk. Nanti aku tunjuk lah. Okay. Ni ramai yang pakai. Ni ori tau, made in Japan ni. Ni bukan cap Abeng punya tau. Dia orang ada yang fake. Ni fake tak silap aku. Ni original. Okay. So ref strip. Ada yang satu lagi yang aku rasa aku teringat. Ni benda ni. Ni yang aku kat luar tadi aku tunjuk korang. Ni untuk my VG3 dia. Jadi kita tengok. Aku nak tengok lah, bukan aku nak review pun. Aku nak tengok. Sebab aku nak pasang kereta aku takut geng. Sebab kereta Arrow ni sensitif. Boleh deh. Ahad ni track day. Yang dulu aku selalu geng datang kat Puncak Alam. Padahal rumah dekat kaki motor Kelang. Tu aku cakap datang buat dengan baju lah. Tapi nanti dia kau tengok dia ni. Mana yang boleh pindah depan, pindah belakang. Ni dulu belah kiri, ni belah kanan. Yang ni depan, ni belakang. Okay, cun. Sebab yang ni dulu yang aku nak bantai track, kau tengok dia dah gigit tepi. Macam ni nampak, dia kurang sikit. Okay, sekejap. Yang ni belakang, Din. Yang ni belah kanan. Okay. Ni depan, ni depan. Kau nak yang ni? Macam ni, Din? Kau nak yang ni? Yang ni pun kau kan? Enggak, Din Entah apa kan? Tapi ni racer apa si Siang dia cat balik kan? Gila lah Siang Siap cat terus masuk tayar ni. Tapi dia berani cat rim laser ni. Tak, sebab kalau macam rim ni, kalau nak cat, kalau kedai tu cat cakyak, boleh tanggal tau. Sebab aku ada pengalaman. Dia jadi bintik. Sebab kena pasir kan. Ini terus request dekat tempat yang dia buat tapi aku nampak dia punya cat ni, tak tahu di mata aku nampak dia macam real racer keluarkan untuk colour merah. Betul. Tapi cuna jahat Cuma dia tayar dia tak sejahat aku lah. Tak ada. Jangan perasan, okay? So yang ni kereta Poji bawa angkat. Myvi Gen 1, Gen 2, Gen 3. Sekejap lagi nak buat video geng. Sebab aku tengok ini sama-sama Myvi. So tu yang aku rasa macam baik geng. Alright. So yang ni ni kira kaki motor settle. Sebab aku ada nak ada track day geng. So tu aku nak pakai balik ni bagi ni kan. Macam ni buat alignment tu tak silap aku. Honda City GN2.
Rim racer, lonak racer, caliper Nashin. Cun. Tapi kereta ni kalau kau tanya aku tinggal tukar adjustable lah ni. Ni masuk adjustable lah handsome lah. Setup dah handsome lah. Masuk adjustable handsome. Confirm. Okay, so ni dia. Sekarang ni kita nak kacau gang. Okay, shuttle gang. Ni pun semalam aku dah cuci lah rim. Pampat dah pasang tapi korang guys, so ni aku buat video. Okay, sebenarnya hari tu aku bincang-bincang dengan tak boleh buat video. Okay, sebenarnya benda ni aku nak test tau coil plug ni tau. Okay, so mana K20 aku? Tu K20. Ni K20 lah. So sekarang ni coil plug yang baru. So sebenarnya aku nak test je. Aku nak tengok beza dia macam mana benda semua. Perbezaan dia kan. Okay, so ni perbezaan dia.